Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, camping story kali ni. Aku join camping SDF Underground. Solo camping kali ni. Dekat di kebun campsite Kahang Johor. Okay, jom kita pergi ke campsite dulu. Sebelum tu, kepada yang belum subscribe lagi channel aku ni, Amy Family Adventure, minta tolong subscribe dulu supaya senang untuk korang tengok aku punya video untuk next. Okay, jom kita gerak dulu. Kita jumpa di campsite. Okay, kita dah sampai. Nampak signboard di kebun. Okay, kita belok kiri. Belok kiri. Okay, kita dah sampai. Welcome di kebun campsite. Sebelah kanan ni rumah Cik O. Hujan, Mat. Boleh tak? Apa? Muat ah. Boleh ni. Mat. Kilang sana, satu dulu. Kilang ni. Sana. Cross ke tak cross eh? Dia cross. Tapi dia kilang kat dalam. Itu masukkan dua gitu. Ni saiz ni. Saiz ni. Apa? Ya, contoh.
Ini. Tapi lawa ya pun ya. Kalau makan mak. Oh, pack 4 dulu eh. Ah. Jangan lipat dua tapi ada tepi dia ada ruang sikit lebih. Ada tu dia. Yang ada 260. Ni belakang ke depan? Dia depan belakang tak kisah. Ini Tuh. kau punya unjuk. Yang ni sini kan? Tu. Ni. Ni. Ni sini. Ni jadi lain. Lain, dia bersilang. Oh.
Motor dia orang tu. Kita jauh lagi. Okay, mantap Pak Abu. Oi, dah naik ah. Sekejap, sini tadi nak naik. Pening. Ni hilang ke sana. Sama kali macam bola. Ha? Itu dia. Ada lentuk gini. Ah betul. Nanti kau tu klip. Ni klip. Oh. Ini pakai stand. Kadang ni dia. Dia bawa stand, dia bawa pump tak ada current kan. Tak ada bateri kan. Habis je. Ha, manual. Apa jenuh. Oh, video. Okay, siap. Ya, pasal ni. Buat pace lah. Pakai SDF. Buat sendiri ni. SDF. Okay, daripada sempang jalan masuk sana tadi. Korang akan nampak ni. Rumah CEO. Daftar semua dekat sini. Jet bike. Welcome di kebun campsite. Ada nombor telefon lagi tu. Ada yang nak camping kat sini boleh Roger CEO lah. Ni jalan masuk, ni tapak campsite. Sini dia punya pool. Pool dia ni pun tahun ni baru ada. Tahun lepas masa aku datang tak ada lagi. Untuk budak-budak. Okey lah, tak berapa dalam. Sebelah pool dia sana surau. Belah kiri surau lelaki, belah kanan surau perempuan. Ini dia punya dewan. Dekat sini ada tiny house. Banyaklah, ada dalam 4 ke 5 tiny house. So pada yang tak nak camping, nak datang baik-baik dekat kebun, boleh ambil tiny house. Tandas dia. Ni tandas dia ada 3 pintu. Ada toilet bowl, ada tempat shower. Ini dia punya sinki.
So ni tiny house yang ketiga. Sebelah dia ada toilet juga. Toilet 3 pintu. Sama juga toilet bowl dengan shower. Sebelah sana tu pun tiny house yang keempat. Total tapak dekat sini ada dalam lebih kurang 20 tapak. Saiz tapak lebih kurang dalam 20 kali 20. Setelah masuk, sana kita orang punya tapak campsite untuk solo. Lunch hari ni asam pedas ikan baung, telur dadah, ikan apa? Ikan lais. Ikan lais goreng. Selamat menjamu selera. Port Abaman. Minum orang ambil. Kuah. Lentil ada pelbagai jenis. Kalau lentil ada pelbagai jenis. Wah, penutup dia memang lain-lain ni. Memang tukar. So ni dia ada yang macam gini, dia ada warna kuning. Kau tengok dekat kolom punya kata pecah lah. Ya, bubur warna kuning. Benda ni yang dekat korang tu tau. Nak yang macam tak ada. Dah kolak. Tu yang tak ada. Ini yang berlain yang jenis. Tak sama model. Itu tu. Ini tanah punah senang ni tapi macam Ya. Stop ya. Macam suara tak naik pula. Biar aku yang live cakap. Cakap. Apa kau nak cakap? saya dah cakap tadi. Jadi Patutnya tadi saya Nizam dalam kurungan jentik-jentik. Oh, teka-teki. Aku ketawa sebab dia ketawa. Dia sebut koordinat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Zack. Malam ni kita akan buat sedikit podcast untuk bertanyakan tentang abang-abang handsome kat sini. Kita akan kenalkan diorang. Diorang ni daripada mana, siapa ahli-ahli ni. Kita akan berkenalan sekejap lagi. Okey, untuk yang pertama kita ada Abang Nizam. Okey bang,
sila kenalkan diri, abang daripada mana? Assalamualaikum, saya Nizam daripada JB, wakil kepada KKHL, No Have Lantern. Kami pro kepada lantern, brand Komen dan Sagatan. Okey, untuk yang kedua kita ada Wanjo. Okey, kita akan tanya sikit nanti untuk apa perkembangan untuk grup Wanjo. Okey, sekarang ni kenalkan diri Wanjo. Saya Wanjo dari Keluang, merupakan antara admin FCJ Family Camping Johor. Untuk yang ketiga kita ada Suhairi ataupun Awang. Kita akan berkenalan dengan dia juga. Baik, Assalamualaikum. Saya Suhairi atau lebih dikenali sebagai Awang. Saya wakil daripada GCM, Geng Camping Mersing. Untuk soalan yang pertama, kita akan tujukan untuk abang KKSL lah. Okey. Untuk KKSL ni bang, macam mana abang boleh start join dengan KKSL? Pergerakan peminat-peminat lantern di bahagian selatan Semenanjung Malaysia ni telah menubuhkan KKHL lah. Jadi permulaannya kita camping, kita gunakan lighting daripada LED, kemudian terjerumuslah pada bahagian pembakaran lantern tu sendiri, sebab dia lebih teknikal dan dia ada nostalgic punya sentimental value. Untuk yang soalan kedua kan. Okey. Sekarang ni abang dah ada berapa biji lantern yang abang ada sekarang pada abang? Tak cukup banyak lah, tapi cukup untuk Memuaskan hati. menerangi campsite ni malam ni. Okey, baik. Terima kasih Wan, terima kasih. Untuk pengetahuan semua, Wanjo ni dah secara rasminya dia sebagai ahli SGF lah. Kita akan tanya dengan Wanjo lah, apa perkembangan untuk grup SGF ni dan apa sebenarnya SGF ni. Cuba terangkan sikit Wanjo, apa ni maksud untuk SGF? SGF ni asalnya kita buat first gathering dekat Sojun Okey. Oktober lepas. Okey. Southern Gate Familia. Masa tu berapa orang yang Masa buat? tu dalam 30 tent. Okey, lepas tu kita decide, kita asalnya nama kita kumpulan Southern Payung. Alright. Apabila kita decide, kita macam pilih satu jenis tent ni. Setelah bincang-bincang, apa kata kita buat Open. open tent untuk semua. Itulah tertubuhnya Southern Gate Familia. Itulah. Okey, dengar Southern Gate Familia ni dia ada dua grup, betul ke? Maksudnya ada untuk family dengan ada untuk solo. Southern tetap Southern. Ada masa kita berkeluarga boleh, ada masa kita solo. Depend lah pada keadaan dan tempat yang mana kita nak tuju. Kita terbuka pada yang family, ada masa kita akan terbuka untuk yang mau inginkan solo, me time. Lebih kepada itulah. Untuk pengetahuan semua juga, SGF, ahli SGF ni admin dia salah seorangnya adalah Suhairi juga, Awang. Dia daripada GCM tapi dia pun dah join dengan SGF juga. Okey, kita nak tanya pasal apa perkembangan yang SGF akan buat untuk tahun hadapan. Perkembangan kita untuk tahun depan, aktiviti tahun depan, InsyaAllah kita akan adakan satu lagi gathering Okay. 2.0. Alright. So kita dah berbincang sesama ahli, sesama admin. Admin ada berapa orang? Admin total semua sekali ada 6. Kita dah berbincang untuk adakan 2.0 punya gathering. Tempat dan masa kita akan tentukan kemudian lah. So nanti follow je kita. Southern Gate ni dia ada dua, satu solo, satu juga family. Okey, untuk yang malam ni yang datang ni semua ni adalah solo. Dan juga terima kasih juga kepada wakil KKSL sebab datang bersama kita untuk sama-sama join untuk solo malam ni lah. Okey. Okey bang KKSL ni sebenarnya apa nama panjang dia? No Have Lantern lah. Maksudnya tiba-tiba
memiliki lantern. Maksudnya yang tak ada lantern tiba-tiba ada lantern. Yang daripada ada satu lantern jadi Beranak pinak. Itu kita panggil keracunan lah. Keracunan dan fokus pada hobi. Okey, baik. Ya. Apa yang abang rasa bila abang bakar lantern tu? Maksudnya macam mana feel abang? Apa yang abang kira yalah kongsilah dengan kita punya yang pendengar dengan yang ni. Abang ceritakan masa abang bakar tu apa yang abang rasa, macam mana abang boleh berminat, kenapa abang berminat? Mula-mula biasa kalau kita camping tu kita akan membuat pembakaran lah. Pembakaran etika tu maksudnya tak bakar directly on the ground. Kita buat unggun ke, kita masak-masak ke. So selain daripada tu kita pun perlukan pencahayaan. So ada masanya kita gunakan lebih pada LED, ikut brand yang masing-masing suka lah. Lepas daripada tu saya lebih terpandang lah ada orang yang menggunakan lantern. Dan baru Siapa tu orang tu, kalau mana tu dia ada tengok ke? tak boleh sebut nama lah. Okey faham. Okey. So dia apa ni, Pencetus. kita jadi curious. Okey. Apa yang dibuat ni kan, kenapa lain pula daripada yang biasa kita pakai ni. Jadi dia ceritakan lah benda tu sebenarnya sebagai satu hobi lah. Sebab dia tak petik dan on saja, dia perlukan maintenance, service, dia perlukan penjagaan rapi, dia perlukan minat detailing lah. Jadi dan koleksi tu pelbagai, dia ada macam-macam model, dia ada pelbagai bentuk, dia ada pelbagai cara pembakaran, dia ada jenis-jenis fuel. Jadi daripada situ saya rasa macam dia ada division yang lain lah untuk lantern, untuk pencahayaan. Yang betul-betul abang rasa macam bila aku bakar ni aku rasa macam seronok. Keseronokan Benda yang seronok tu sebenarnya datangnya daripada first cahaya dia lah. Cahaya dia lain daripada yang kita biasa tengok. Cahaya dia memanggil, dia warm. Itu memang dia kata warm, dan bila kita dekat dengan benda tu dia sebenarnya menghangatkan, dia ada haba. Lepas tu dia ada sejarah dia sendiri, dia datang daripada mana. Jadi benda ni barang yang daripada zaman dulu lah. Jadi maknanya zaman atuk-atuk kita pun ada pakai. Dan dia lah macam ada orang pernah pakai dulu, kita pernah tengok, oh zaman atuk aku pakai, zaman ni pakcik tu pakai. Mengingatkan nostalgia balik lah. Dia mengembalikan balik zaman kita kanak-kanak dulu kan. Betul. Nak lebih lanjut untuk pengetahuan tentang lantern, boleh pergi ke page KKHL. Dalam tu semua ahli-ahli KKHL dalam tu dia spotting. Nak tanya, nak mencuba, nak apa semua, kita boleh starting dalam tu. Kita kena cepatkan lah sikit soalan kedua ni. Okey, untuk soalan kedua ni, apa momen-momen yang boleh membuatkan awak berdua untuk buat 2.0 punya gathering? Momen untuk kita buat 2.0 camping ni istilah dia penat tapi takkan serik. Itulah. So daripada supportive, daripada member-member yang join tadi 1.0, kita terdetik balik je walaupun penat, dah terdetik lah. Jom kita plan 2.0. Lepas tu kita plan satu-satu. Ni nanti tunggulah dia punya tarikh dan tempat masih dalam perbincangan. InsyaAllah tahun depan. Tunggulah. Dia momen momen pada saya untuk yang first punya gathering, itu saya punya first event lah, yang antara saya handle lah. So dia jadi satu tarikan untuk saya, kenapa aku tak boleh buat untuk second time punya. Sebab kita ada peminat. Kita ada peminat yang minat untuk berkemah ni, bercamping ni. Jadi di situ ada juga permintaan. So saya suka tengok yang datang bawa family, kan, kat situ dia ada me time lah. Kita boleh tengok aktiviti dia orang. Benda-benda macam tu lah yang menjadikan saya terfikir boleh buat second time, InsyaAllah. Okay, InsyaAllah nanti kalau ada masa lagi kita akan buat untuk sambungan part kedua. Nantikan. Okay, kita akan jumpa untuk part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Selamat pagi. Day 2. Hujan daripada pukul 4 pagi sampai sekarang. Nampak. Terpaksa selubung. SWS. Hujan terlalu lebat. Apa dia punya air tu masuk dalam. So kita kena pakai flysheet untuk tahan dia ni, tembus dalam. Wah, tapi ni cemerlang. God Spring Hill steady. Kena lah dengan harga dia. Ini pun God Spring Hill. Okay, sesi mengemas hujan daripada pagi tak berhenti. Macam mana Manju? Hujan tak berhenti? Bodoh. Hujan tak berhenti macam mana? Kita tadah je lah. Tadah ya. Jangan tadah, packing balik. Bang.
Bang. Mana bang? Hujan tak berhenti ni. Tak ada arah kita. Baking? Ha? Baking? Packing masa baru kita fikir semula macam mana. Apa ni? Kenapa mesti kemah-kemah ni? Aduh. Ya. Kena ya. Rasa lagi tak? Abang Edi tak bagi kemah-kemah. Tak boleh kemah, kita tak cukup lagi. Kita kena satu malam lagi. Satu malam lagi. Belum cukup kuyup Belum cukup kuyup Okay, kita jumpa next episode. Bye.